Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. So, baru-baru ni saya dan Abang Ashraf ada pergi ke kedai sebenarnya yang berdekatan untuk mencari kad-kad rare Monster Galaxy card. So, masuk-masuk saja dah nampak kad-kad rare tersebut. Ianya adalah Pack Rumble. Okey, untuk pengetahuan semua, Pack Rumble ni adalah kad yang lama. Ianya tak boleh digunakan lagi untuk siri Monster Galaxy card yang baru. So, sesiapa yang menjumpai Pack Rumble ni, mereka boleh ambil dan simpan sebagai kenangan dan juga koleksi. Memang di sini ada pelbagai jenis kad Rumble. Kat tangan saya ni ada Fang. Memang lawa art dan design. Panglima Tarung. Kad raksasa kat belakang lah. Not bad, not bad. Bukan itu saja. Di sini mereka ada pelbagai jenis kad lagi. Macam Abang Ashraf, dia dah memang teruja nampak Tumbosaurus Rex dari siri Pack Quest. Dia terus nak ambil dan pergi buat pembayaran. Saya cakap, tunggu dulu, relax. Depan kita ni ada kad Rumble. Apa kata kita ambil kad Rumble ni lagi berbaloi sebab kad dia cantik. Tapi sebelum kita ambil kad Rumble ni, kita tengok dulu kad apa lagi ada dari siri Techno Breaker. Nice juga. Kita ada Boba Halilintar, Maharaja Ramos Final Form, Pack Mas Mana dan juga Pack Bobo Boy Gempa. Oh, inilah kad yang Bobo Boy Gempa yang dalam dia ada kad Concho Ranger. Kita tengok belakang. Betul tekan saya. Kad ni ada Concho Ranger. Concho Ranger ni diilhamkan dari siri Super Sentai ataupun Power Rangers. So, mari kita pilih kad Rumble yang ada di depan kita ini untuk membuat pembayaran dan kita akan unpack untuk lihat apa yang kita dapat. So, kad yang kita ambil adalah kad Captain Kaizo. Kad dari siri Rumble 8/9. Artwork depan dia, Captain Kaizo tengah menggunakan dia punya slash sword. Memang nampak mantap lah design kad ni. So, di belakang kad seperti biasa tagline dia adalah kumpul, main dan juga gabung. Alright, mari kita buka dan lihat kad apa yang kita akan dapat. So, mari kita alihkan kad dari depan. Pack ni pun ada senarai efek kad lah. So, maknanya kad rare tu dia punya efek tak nampak dan kita kena shade. Okey, tak apa. Nanti kita lihat nanti. Alihkan kad dari depan ke belakang. Dan kad pertama kita untuk siri Rumble ini adalah kad Bobo Boy Gempa. HP 160, attack 140, efek pula attack tambah 100 jika kad sebelum ini adalah Bobo Boy Tanah. Kad seterusnya Rentaka Crystal. HP 260, attack plus 180. Kad ini tiada efek. Alright, seterusnya adalah Yaya. HP 140, attack 120, efek pula automatik menang jika pihak lawan kalah uzum pertama. Not bad. Kad seterusnya adalah Bobo Boy Halilintar. HP 280, attack pula 180. Efeknya, jika pernah gunakan kad Bobo Boy Gempa, kad ini boleh ditukarkan dengan kad Bobo Boy Gentar. Seterusnya adalah kad X-99. HP 240, attack pula 180. Sayangnya kad ini tiada efek. Dan kad terakhir kita adalah Kaizo ataupun Captain Kaizo. HP 320, attack pula 200. Dan untuk efeknya adalah pemilik kad dapat serangan kedua jika menang uzum pertama. Efek nombor 2 adalah attack tambah 60 jika kad Fang ada di deck kalah. Memang lawa lah. Berbaloi juga ni. Dia punya design memang articulate dan bagi saya memang cantik lah. So, macam saya cakap, kad Pack Rumble adalah kad yang lama. So, marilah kita letakkan di dalam sleeve untuk memastikan kualitinya sentiasa terjamin dan dijaga. Alright. Not bad. So, ini adalah kad-kad yang kita telah dapat untuk set Rumble. Sampai sini sajalah video kita kali ini.
Jumpa next time. Bye.